Khadijah, dia akan jumpa exactly dekat mana Mama cakap tu. Betul, sebab saya dia memang pandai. sigap lah. Sebab tu kalau nak cari barang memang tak boleh suruh Baim, tak boleh suruh Amar Ahyan. Kena tak tanya boleh. saya. Khadijah je yang boleh dapat barang tu dengan tepat. Sebab dia mendengar arahan tu dengan teliti. Betul. Kalau Mayan, dah bagi tahu Mayan warna purple tau, beg tu warna purple tau. Kat Mayan tu kan dia buat turun warna hijau. Yang warna yang jauh sangat. Kalau dia buat warna pink tu kita terima lagi warna hijau dia buat turun. Mayan, Mayan. Ya, lepas tu dia cergas lah. Contoh kalau kita bagi arahan tu, Saya buat. dia dengar, dia mendengar. Kalau Amayan kan dia macam tak fokus. Dia macam Macam Baim kan dia blur-blur kan. Agaknya memang lelaki macam tu lah. Penat lah lelaki ni. Apa lah. Lambat betul. Orang lelaki dia asal boleh je. Betul. Korang kena put in more effort. Itu yang suruh beli daun tumbang dapat daun sop. Perempuan teliti, lelaki asal teliti, betul. Kan sebab lelaki ni dia orang teliti, perempuan ni dia teliti. Sebab itulah dia semua benda dia nampak. Kan? Betul. Untuk benda remeh-temeh pun macam stalking sepah kan. Kita bising. Sebab kita memang teliti. Baik tu kalau tak suruh cari barang, Mbak Im malas cakap gigi pun tak gosok kadang-kadang. Penat. Penat lah. Hari kita tanya Mbak gosok gigi Mbak Im. Dah Mama. Bau? Kadang-kadang Allah. terlupa. Mama terlupa. Kadang-kadang kan kalau pergi travel, Mama boleh pinjam berugi gigi tak? Takkanlah aku nak share berugi gigi aku dengan Mbak Im. Mbak Im, tolonglah Mbak Im. Dia expect semua hotel akan ada berugi gigi. Jadi tak buat berugi gigi. Penat tahu dengan Mbak Im tahu. Kadang-kadang dia pakai baju Yusof. Ya Allah, betul. Itu betul. Dengan seluar Yusof. Dia tak kisah. Dia kata, Mbak Im tak tahu. Dah ada almari Mbak Im. Memang ada almari kau Mbak Im. Tapi kau tak nampak ke benda tu kecil. Kecil, faham tak? Tuan Tandas bukan ni, ingat kan? Siapa ni? Oh, Mbak Im terlupa. Sama lah dengan Yusof. Kalau dua tu, kalau Yusof dia package dengan berterabur-terabur pipe, getah pipe sekali. Allah, dengan basah-basah lantai. Basah lantai. Kalau basah lantai kau tahu dah siapa ni? Yusof. Kalau basah lantai, tak orang lah Yusof. Itu kadang-kadang dia tak cuci sebab pegang seluar dia. Yusof. Dengan tak tutup pintunya. Dah basuh ke belum? Oh, sorry Mama, Yusof lupa. Dia dah belakang lekat kat seluar dah. Penat dah lah Yusof ni. Ya, semalam si Yusof dia pergi terjun dalam kolam ikan ya. Sebab dengan alasan dia nak swimming. Punyalah besar swimming pool kat rumah ni, dia terjun dalam kolam ikan dengan alasan dia nak swimming. Waktu benjol kepala dia kat sini. Nak swimming dengan ikan. Pelik tak? Penat tak ramai lelaki? Penat. Ni baru tadi cikgu call. Allah. Yusof gaduh kat sekolah. Ya. Sebab tak tahulah puncanya apa, bergaduh pula berdua. Pening lah budak lelaki. Ini bukan perangai comel korang. Okay, maybe first time comel lah. Apalah Yusof ni dah kali ke-7. Ya, cikgu dia kata macam ni. Dia kata macam tak tahu apa punca. Tiba-tiba yang seorang tu dia starting dulu. Dia pegang leher kan. Lepas tu Yusof pula, betul dia jatuhkan Yusof. And then Yusof pula bangun. Smackdown pula. Smackdown. Jadi John Cena korang. John Cena ada kat situ. Pening. Balik-balik ngomong. Dia pernah nangis satu. Mama baik. Yusof tak buat dulu betul. Kata tunggu nanti Mama balik beritahu abang kau.